Bismillahirrahmanirrahim. Jomlah kita masak nasi ya. Hari ni Upah nak buat nasi goreng je ya dengan ayam goreng. Dah masak sejuk kan. Ada 1 biji bawang besar, 3 biji bawang putih. Ada sos cili, kicap ya. Upah dah campur sekali. Ni cili kisar dalam 3 sudu makan. Telur 1 biji, ada sos kicap sotong ya. Panaskan minyak, goreng bawang putih dengan bawang besar tu. Agak-agak layu je lah. Masukkan 1 biji telur kalau suka. Sebab Upah tak ada ikan bilis. Tapi tak perlulah hancur sangat ya telur tu. Kasar-kasar je. Ikan bilis pun dah habis dah. Upah selalu beli ikan bilis dekat TikTok. Selalu beli 1 kilo, 2 kilo. Kadang-kadang nak beli dekat kedai. Kadang-kadang kedai runcit pun ikan bilis mahal. 1 pek kecil tu pun dah RM3. Bukan ada isi banyak pun, dalam 10 ekor je RM3 tu. Cili tu dah pecah minyak, boleh masukkan nasi tu ya. Kalau nak buat nasi goreng, masa masak nasi tu kurangkan air ya. Senang kita nak goreng tak lembik. Selalu Upah kalau nasi putih Upah suka yang lembik-lembik sikit. Taklah lembik sangat, kira sedap lah dia makan kan. Kalau buat nak nasi goreng tu kena keras sikit lah. Masukkan kicap sotong tu dan dirasa gaul-gaul dah siap. Ini Upah nak buat ayam goreng tepung bistari ya. Ini untuk bahan perapnya. 1 cawan tepung bistari. Itu air sedikit. Gaul dengan ayam tu ya. Gaul basah-basah macam tu lah. Tapi jangan air banyak sangat. Kalau nak perap lah 15 minit. Kalau tak nak pun terus goreng je. Gaul rata ya. Biar meresap semua dekat ayam tu. Yang ni kita nak buat tepung kering pula ya. Tepung untuk salut ayam. 2 cawan tepung bistari. Setengah cawan tepung gandum ya. Lepas tu setengah cawan tepung beras. Kalau tak nak tepung gandum, gantikan dengan tepung jagung ya. Gaul rata tepung tu ya. Masukkan ayam yang diperap tadi. Gaul dengan tepung tu, agak-agak nampak kerinting tu dah. Kalau nak banyak lagi kerintingnya, lepas kita gaul dengan tepung ni, kita celup dalam air, kita gaul balik tepung kering. Itu lagi banyak kerintingnya. Tapi Upah malas nak buat 2 kali. Renyah sangat kerjanya. Minyak tu kena banyak lah. Bila masuk ayam tu kena tenggelam ayam tu ya. Mula-mula tu api kuat, panaskan minyak. Bila dah masuk ayam tu, perlahan ke api. Biar ayam masak sama sekata. Sabarlah menggorengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Hari ni Upah goreng ayam. Api perlahan ya. Jangan kuat, nanti dia tak masak di dalam. Okey. Rajin-rajinlah membalik-balikkan ayam tu. Kalau ayam tu terlampau besar, dipotonglah 2. Dah pun siap ayam goreng dengan nasi goreng. Boleh dimakan dengan sos cili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi ya.